Selamat datang ke adulthood. Nah. Okay, you tak ada emergency fund? Tak ada. Tak apa, boleh mula sekarang. Start sikit pun okay. Yang paling penting, consistent. Niat tu ada. Tapi duit memang cepat sangat habis. Hujung bulan tu akaun tinggal kosong. Duit you ni macam magic show je. Kejap ada, kejap hilang Tak apa, aunty bagi trik lain. Simpan dulu, baru belanja. Okay, cuba share dengan aunty dalam resume kehidupan you ni, apa kategori belanja paling berat setiap bulan? Kau boleh tengok dekat bahagian appendix. Saya pergi main piku, travel, cafe hunting pun ada. Spending vibes lah ni. Mungkin kita boleh catat semua aktiviti ni, baru senang nak track perbelanjaan dan plan simpan sikit-sikit. Okay, next question. Bayangkan hari ni 11/11 sale. Dalam bank account you ada RM100, tapi ada voucher spend RM100 dapat 50% off discount dengan free shipping. Adakah you akan spend RM100 tu atau simpan dulu? Minta duit dekat papa and mama. Okey, aunty bagi tips simple cara menguruskan kewangan. Pelan perbelanjaan setiap bulan supaya tak tersasar. Track. Catat dan track setiap perbelanjaan baru nampak ke mana duit hilang. Simpan. Buka tabung kecemasan walaupun simpan sikit-sikit. I see. So, kena plan, track, simpan, kan? Yes. Tak apa, kita semua ni masih work in progress. All the best! Ingat, simpan baik-baik.